Pandai kita nak buat caramelized onion ni, kita cecah-cecah dulu. Biar tekstur dia tu kecil sikit. Lagi senang nak makan. Sambil cecah, sambil kacau. Kita letak pula sos black pepper. Kacau dia. Letaklah bekal. Caramelized onion siap. Lurus. Bismillah. Pak roti dulu. Sama ini. Lip. Top cheese. Baik, sangkut dulu. KFC sekarang ni sedang mencari orang nak kerja full timer bukannya part timer. Yang memang nak kerja lama. Kalau saya segmo ada yang berminat untuk kerja di Hamis Cabin, boleh WhatsApp nombor dekat bio ataupun DM kita orang.